Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anissa Fia Muhammad Rasli, Ketua dan Kemas Sekolah Menengah Agama Marang. Pada hari ini, pihak sekolah telah mengadakan program motivasi Bangkit Berjaya SPM 2025. Mari sama-sama kita saksikan. Tuan Haji Syafuddin bin Haji Ali Husin, mantan Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Profesionalisme Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berusaha Tuan Mudir Ustaz Tuan Zaki bin Tuan Muhammad, yang membuat swinger dan juga boleh main sampai ke Olimpik. Jadi itu idola. Jadi bila cikgu kata cikgu nak jadi macam Nur Ali, semua cikgu-cikgu tak apa kerana dia nak sedikit dan dia nampak dua kata terbaik. Seorang anak belau tu, seorang dia bila dua rahsia sebab kamu belajar bersungguh-sungguh hingga dapat RM1. Dia kata saya belajar dia bersungguh-sungguh kerana saya ucapkan isi blok tadi. Kininya ni Pak Bandar Rizimu kata buat dia nombor cikgu biar banyak kan, biar banyak awak boleh tulis sampai 70 biar. Kalau boleh tulis sekali beri ke cikgu Rehan, beri ke cikgu Raja. Lepas tu awak simpan satu salinan. Bila saya katakan kerana dia dah tanam dalam pemikiran kita mat nampak payah. Lepas tu bila kita kata biologi payah, dia akan jadi payah. Kalau ambil tindakan yang betul, maka impak ni positif. Kalau ambil di atas, kamu dah dapat. Jadi kena tulis betul-betul situasi yang kita hadapi sekarang ni dan asas situasi itu dengan tindakan. Jadi, kena tulis bersok-sok cita-cita impian. Alhamdulillah, selesai sudah program motivasi Bangkit Berjaya SPM 2025. Setakat ini saja episod kita pada kali ini. Saya Wafa Amni Muhammad Syafiq, Ketua Balik Mas Sekolah Menengah Agama Marang. Di Balik Mas, saluran bencana atas masih anda. Siapa yang baru dalam channel ni, jangan lupa klik button subscribe, klik bell button dan jangan lupa like, comment and share. Bye-bye.